ni kasut kedua aku. Boleh buat dari trainer, ni boleh buat speed. Ramai semua beli X-Step One Piece 2.0. Aku dah beli dah. Memang best pakai. Aku dah buat run tadi untuk speed station. Midsole dia belakang ni lembut. Dalam ada nylon plate. Memang dia punya stiffness memang lagi keras daripada kasut lama aku, nombor 12. Kalau nak cakap mana best pakai, tak boleh beza. Yang ni memang untuk daily trainer, harga pun mahal. Aku beli dekat Asus Thailand memang dekat 500. Yang ni 200 lebih je, murah gila. Tapi memang susah gila untuk nak buat speed station, nak buat interval, 4 leg, apa lagi, time trial memang sesuai sangat pakai kasut ni, step. So orang yang pace besar 7, 8, 6 boleh je pakai kasut ni. Tetapi pastikan dah memang selalu jogging Jangan first time nak berjogging, first time nak running terus beli yang ada plate-plate ni Tak kira nylon ke carbon ke, memang tak sesuai Better beli daily trainer. Plate ni dalam dekat sini, lepas tu dia siap belanja lagi dekat luar ni Ada juga, boleh rasa juga dia. Siapa yang ada nombor 12 tahu lah betapa panas dia pakai kasut ni. Jogging 5 kilo pun dah panas gila weh. Step ni memang dah trusted dah. Dia ada kedai dah dekat KL, dalam mall. Aku ni jauh, susah nak pergi beli kat kedai, aku beli online je. So kalau kau minat juga dengan kasut step ni, kau boleh tekan kat Big Goodie.